Okay, kita tengok dalam enjin dia macam mana tu. Okay. Betul. Macam baru kan. Ini memang betul 500 km ah. Okay, bukan abang Jason yang adjust meter, adjust. Semua ramai komplain ni kencing lah, ni lah tipu lah, adjust lah. Tengok baik-baik sendiri minyak hitam dia, clear ke tak clear. Ini memang enjin tak gelap baru ada ni. Okay, ramai belum tengok dalaman macam mana. Okay, 2018 condition. Bonnet original, tu semua original, tak pernah buka. 2024 punya factory. Okay. Korang boleh tengok. Betul ke tak? Betul. Original 500 km. Kereta baru tapi stok lama. Ramai tanya apa stok lama ni? Sebab ada defect cat dia. Kereta masa showroom tu kena cala ke kemek. Ini kereta sebenarnya atas bubong ada cat defect. So kita ambil balik, kita suruh buat balik cat atas bubong. Yang lain semua cat ori aja. Okay.